Seorang mekanik didakwa di Mahkamah Magistrate Kuching atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun di Kampung Rampangi, Santubong awal bulan ini. Muhammad Shukri Ryan, 32 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Syahika Nazwa Razali, namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh didakwa membunuh Nur Zahika Zainuddin di sebuah rumah di Kampung Rampangi, Jalan Sultan Tengah, kira-kira 7.45 malam 7 Oktober lepas. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan yang membawa hukuman gantung sampai mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Nur Syahika Nazwa menetapkan 21 November depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat.